tengok. Awak bayangkan buku awak itu ialah Al-Quran. Okey? Ialah Al-Quran. Baik. Kalau awak nak baca buku tapi awak tak kenal macam mana ABC, macam mana nak membaca, awak rasa awak boleh tak nak membaca Al-Quran? Awak rasa boleh tak untuk awak baca? Tak boleh. Maka hari ini kita akan belajar cara membaca Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid berkaitan dengan nun sakinah. Nun apa? Sakinah. Nun apa? Nun sakinah. Nun sakinah. Baik. Minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan hukum, faedah, pengertian ilmu tajwid. Betul tak ada? Betul tak? Betul. Ada ham isyak kan? Baik. Jadi awal dah kata ke? Yang tak kata tu jangan lupa ulang kaji pelajaran yang minggu lepas. Hari ini murid-murid sekalian, awak buka buku teks awak, buka surat 16. Buka surat 16 Sittata Asyara. Okey. Iftahu Safhat Sittata Asyara. Okey. Buka surat 16. Okey. Hari ni hari apa? Yaumul Ahad. Hari Ahad 22 hari bulan. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar berkaitan An-Nunu. Itu masa An-Nunu. An-Nunu. Dia apa hanya? An-Nunu. An-Nunu. As-Sakinatu. 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 Baik. Nun, siapa tak kenal huruf nun? Ada tak orang yang tak kenal huruf nun? Nah? Awak tengok dulu lah sehari lagi. Kenal? Tak? Jangan start. Jangan tidak. Tak kenal maka tak cingkrit. Apa lu? Okey, baik. An-Nun Sakinah, tajuk kita pada hari ini, iaitu nun yang sukun. Faham? Nun yang sukun. Okey, kita baca ramai-ramai. An-Nun Sakinatu. An-Nunu sakinatu. Okey. Maksudnya ini. Hiya. Hiya. Ya. Harfu. Harfun. An-Nuni. 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 As-Sakinah. As-Sakinatu. Allati. Allati. La. La. Harakata. Harokata. Laha. Laha. Okey. Iaitu huruf nun sakinah yang tiada baris padanya. Maksudnya huruf nun itu huruf nun semata-mata. Faham tak? Kalau Ustaz tanya, Ustaz nak ada hak jawab. Kalau huruf nun Ustaz letak baris atas, bacaan ni macam mana? Nah, okey, pandai. Sebut dalam untuk alham. Okay. Kalau Ustaz tanya awak nama apa? Humairah. Okay. Humairah, kalau Ustaz tanya nun paling bawah, nak baca macam bunyi
tak boleh baca. Faham tak? Kita nak baca macam mana sebagian yang dibaris, betul tak? Dalam Al-Quran, dah. Contoh dia, yang pertama, contoh Al-Amthilatu. Sebut nama Ustaz, Al-Amthilatu. Apa maksud Amthilatu? Al-Amthilatu ni maksud dia contoh. Okey? Dalam Al-Quran ayatnya min qabli. Okey. Awak nak baca, boleh tak nak baca mina qabli? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Sebab dia mati, so dia ada baris. Betul. Jadi awak baca min qabli. Okey? Okey. Dan kadang-kadang nun mati itu dia bertanda sukun ya. Soalan tadi. Minal qabli. Ada dalam Al-Quran? Ada. Minal qabli tiada dalam Al-Quran. Min qabli. Min qabli. Awak nak baca itu? Bila awak baca? Naskah rumah? Bagus. Itu tandanya awak membaca Al-Quran. Okey, baik. Dalam contohnya lagi, dalam Al-Quran, kadang-kadang nun itu dia bertanda sukun. Contohnya, baca Muhammad. Anha. Anha. Mana nun mati? Tengah. Di Tengah. tengah. Pandai. Okey, nun atas dia ada apa? Tanda mati. Tanda mati. Kita kalau nampak dia tanda bulat. Faham tak? Tanda bulat. Dalam Al-Quran ni bukan tanda bulat sangat. Dia tanda dia macam ni. Macam tu. Faham tak? Okay, itu tandanya non mati. Okey, baik. Contohnya lagi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa tansau. Sebut wa tansau. Watansau. Okey, wa tansau. Watansau. Okey. Lagi dalam Al-Quran, antazbahu. 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 Okey, baik. Bila mana nun mati, kita tak boleh nak macam contohnya kita baca min qabli. Min qabli. Kita sebut Ustaz, min qabli. Min qabli. Tak boleh macam itu. Kita kena baca dengan hadirkan sifat huruf nun. Contohnya, min nun kat mana? Min qabli. Mana? Awak kena macam tahan sikit. Min qabli. Faham? Min qabli. Okey. Contohnya ni. Wa tansau. Watansau. Mentang-mentanglah dia mati. Awak nak tanam dia, awak sebut wa tansau. Macam bunyi jemput. Wa tansau. Kan? Jadi wa tansau. Watansau. Awak kenapa awak sakit kekok ke? Bangun demam ke? Awak demam ke? Bangun duduk balik. Duduk balik. Sama semua penat puasa Okey, lagi dalam Quran antazbahu. Okey, Ustaz nak iman insyirah. Itu. Okey, cuba iman insyirah sebut yang nombor 3 ni, contoh nombor 3. Pandai. Ustaz nak aku hana. Baca yang nombor 2, contoh nombor 2. Ya, pandai. Tepuk tangan untuk dengan iman insyirah. Baik. Okey, baik. Itu
Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Semua faham Semua faham Okey, baik. Kita masuk yang seterusnya, iaitu tanwin. Tanwin. Sebut dengan Ustaz. Tanwin. Tanwin. Ustaz boleh padam ni? Ustaz boleh padam? Okey, Ustaz padam sekejap Mudah je. Kalau awak baca Al-Quran hari-hari, mesti awak lupa. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kan? Okey. Fokus dengan Ustaz. Okey? Alah, semua nampak macam itu je. Baik. Jadi, Ustaz nak awak picit bahu kamu awak tu lah. Picit-picit sikit. Picit-picit bahu dia. Alah, yang lagi lah. Perempuan tak lah. Picit-picit sikit. Okey. Awak picit kuat-kuat sikit. Picit kuat-kuat sikit. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Lut, tepuk tangan, Lut. Tepuk tangan 2 kali. Lebih lah. Tepuk tangan sekali. 4 kali. Okey, baik. Bukan masalah Seterusnya kita nak belajar At-Tanwin. Macam mana je At-Tanwin? Alif, lam, ta, nun, waw, ya, nun. At-Tanwin. Okey, baik. Siapa boleh baca ta'rif At-Tanwin? Lut boleh baca? Okey, Lut bangun. Lepas tu Lut baca. Kuat-kuat Lut. Baca dia kuranglah sikit, tapi Lut berani untuk ke hadapan. Terima kasih. Dengarlah beliau. Okey, sebut sama-sama dengan Ustaz. Wa nun sakinah. Wa nun sakinah. Akhiral ismi. Akhiral ismi. Akhiral ismi. Akhiral ismi. Lafzan. Lafzan. Wa tufariquhu. Wa tufariquhu. Khattan. Wa waqfa. Okey. Baik. Satu tiga. Terima kasih Lut. Lut fokus bagus Lut fokus. Satu tiga perkataan Lut boleh tahu. Okey, tabi'u. Okey. Iaitu nun sakinah yang ikut pada akhirnya itu ada isim secara lafaz. Contohnya yang pertama al-fathani. Al-fathatani. Ya.
Dia kira dua baris. Dua baris. Okey. Ini baris berapa? Al-Fatihah tadi ada dua baris. Tahu tak? Contohnya, Ustaz bagi contoh. Dua baris. Nampak tak? Dua baris. Okey? Kalau dalam Al-Quran, kan? Contoh dalam Al-Quran. Okey? Ustaz sambung kat sebelah ni okey? Contoh dalam Al-Quran, Al-Amtilah tu. Apa maksud Al-Amtilah tu? Betul, mana? Contoh. Dalam Al-Quran, contoh yang diberikan ialah sayyi'atan. Sayyi'atan. Sebut Ustaz, sayyi'atan. Awak nampak tak baris dua? Nampak tak ni? Nampak tak dua? Nampak tak? Dia baris dia banyak sikit. Okey? Sayyi'atan iaitu fathahatan ni, dua baris. Faham? Dua baris. Okey? Dua baris. Lagi sekali, dua baris. Fathahatan tu apa? Tak dengar lah. Tak dengar lah. Okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya, Al-Qamatani. Okey, lagi sekali ikut Ustaz. Al-Qamatani. Apa maksud Al-Qamatani? Ya, bagi depan. Okey, kalau awak perasan dia macam nombor 99, betul tak? Okey? Ataupun nombor 69. Betul tak? Betul tak? Okey? Dalam Al-Quran dia tanda macam ni, okey? Betul tak? Okey, baik. Contohnya, fawailul lahum. Fawailul lahum. Ikut Ustaz. Fawailul lahum. Mana Al-Qamata ni mana? Ha? Dekatlah. Okey, mana awak? Okey. Dekatlah. Ini ialah Al-Qamatani. Okey. Jelas Sekali semua faham? Tepuk tangan 3 kali. Tak fokus. Tepuk tangan sekali. Awak ni apa masalah awak ni kan? Ha? Okey? Tepuk tangan 3 kali. Alright, good. Yang seterusnya, Al-Kasratani. Al-Kasratani. Apa maksud kasrah? Dua baris bawah. Maksud dia baris bawah. Kasrah maksudnya baris bawah. Kasratani maksudnya dua baris bawah. Pandai. Okey? Dua baris bawah. Okey? Contohnya apa contohnya? Bighafilin amma. Bighafilin amma. Mana kasratani? Lam.
baris, 2 baris atas, ada baris 2 baris depan, 2 baris bawah. Tajwid terbahagi kepada berapa pecahan? 3. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Okey. Cuba awak tengok muka surat 18. Okey. Hayya naqra surat al-Mulki min ayati 15 ila 20 qira'atan sahihatan thumma nahfazha hifzan jayyidan. Maksudnya, ayo sama-sama kita baca surah Al-Mulk ini ayat 15 hingga 20 dengan qiraat yang betul. Siapa sini nak baca? Awak, Khadijah. Okey, baik. Khadijah baca ayat yang pertama itu, ayat yang ke-15. Okey, ayat lain lagi tengok. Ya, tengok Khadijah baca. Khadijah keluar sikit boleh? Okey, baik. Terima kasih Khadijah duduk. Okey, baik. Ayat yang 15 ni, cuba cari fathatani. Mana fathatani? Baca. Ya, betul. Zalula. Pandai. Okey. Okey, sambung Lut baca ayat yang seterusnya. Okey, dalam ayat 16 tu ada tak fathatani? Tak ada. Dhammatani? Ada ke tak ada? Dhammatani? Tak ada. Kasratani ada tak? Okey, tiada. Okey, sambung lagi ayat yang seterusnya awak baca. Kuat sikit. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey, dalam ayat yang dibaca ada dah fathatani. Mana? Perkataan mana? Hasibah. Ada tak dhammatani? Kasratani? Okey. Siapa nak baca ayat seterusnya? Okey, awak baca. Walaqad kadzdzaba. Okey, baik. Dalam ayat yang dibaca, mana huruf nun sakinah? Siapa ayat apa? Min? Ya, min qablihim. Okey, pandai. Mana itu? Seterusnya siapa nak baca? Okey, ada haf. Awalam. Okey, ayat yang dibaca oleh Al-Ham ada tak fathatani? Ada. Mana? Fathatani mana? Tak ada. Dhammatani? Ada. Ya, basir pandai. Awak nama apa? Ada. Basirun. Ada tak kasratani? Pandai. Nun sakinah ada tak? Nun sakinah? Ha? Tak ada. Okey, seterusnya yang terakhir siapa nak baca? Numan. Baca Numan. Numan baca kuat sikit.
Okey, baik. Ayat yang dibaca oleh Nu'man, terima kasih Nu'man. Mana tanwin? Mana nun sakinah? Midul Rahman. Okey, betul. Lagi. Wajudul lakum. Okey, lagi. Ya. Okey, mada lu lagi. Aman tu, mada Khadijah. Okey, mana fathatani? Ada. Okey, mana dhammatani? Jundul lakum. Okey, jundul lakum. Okey, lagi. Satu je, betul. Mana kasratani? Baik. Okey, mana tu? Okey. Sorry. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Senang tak? Seronok tak? Tepuk tangan 2 kali. Awal nampak. Tepuk tangan 1 kali. Okey. Cuba awak buka muka surat 19. Okey. Muka surat 19. Dah ke belum? Okey, muka surat 19. Okey. Dia cakap apa? Siapa yang faham arahan dia? Okey, dia kata bang. Apa maksud bang? Okey, tandakan. Okey. Betul atau salah ba'dal ibarati at-taliyah di bawah. Okey, baik. Kita bincang apa? Yang pertama, an-nunu sakinatu. Hiya harfun nuni sakinatil lati la harakata laha. Betul ataupun salah? Okay. Betul ataupun salah? Okay, baik. Lalu masa itu Ustaz nak awak buka buku latihan awak, buku nota ni, salin di hadapan. Okey? Awak salin dekat depan. Tajuk dia an-nunu as-sakinatu wa tanwin. Cepat. Boleh? Exam ni Nun sakinah ta'arif dia. Ia harfu. Dari ni awak hafal sebab masuk dalam peperiksaan. Apa sewa? Pandai. Ni contoh dia. Nun, wa, nun. Apa ni? Dia sama tanda ni ataupun tanda ni. Okey. Nampaklah?
puasa kali ni? Nak tulis banyak ke nak tulis sikit? Okay. Ustaz tolong awal lah ya. Sikit je ni. Lu nak balik tak? Nak boleh tak puasa ke? Okey, salin cepat. Lu cepat pun, awak kan suka menulis. Buat. Ni. Ya. Ni. Malah. Ustaz buat kok sikit je. Okay, Ustaz duduk boleh? Saling, senyap. Laptop. Tinggal. Yang Ustaz warnakan ni supaya awak nampak ya. Supaya awak nampak. Ni. Ya, awak bagi tak? Baju yang awak tulis. Abang bagi depan, Nasmina. Macam Nasmina. Dah siap dah? Doggy. Awak main apa? Lauk pun jauh. Lagi lauk kalau awak salin cepat. Ustaz, tu nak habis 40 minit. Ya, cakap.
Bagus kalau awak bersih Ustaz nampak. Dah siap ke? Belum. Dah siap ni? Dah. Okey, sama lain ni boleh? Bagus Umairah. Umairah dah siap. Yang lelaki mana? Cantiklah tu Umairah. Saya nak cakap. Buatlah petak tu. Buat petak-petak sikit tu. Apa maksud al-amthilatu? Contoh. Awak kena biasakan dengan bahasa Arab sebab awak biasa pun dalam bahasa Arab. Memang syllabus awak bahasa Arab. Kamal, okey Kamal? Okey, baik. Jadi, Ustaz nak awak siapkan muka surat 19. Awak salin dan muka surat 20. Awak buat kerja ni, awak sambut di rumah. Okey? Berpandukan yang awak salin di depan. Okey? Muka surat 19 dan 20. Awak buat kerja ni di rumah. Awak salin dan pastikan esok siap. Kelas kita bila? Esok pastikan siap. Okey? Sebab apa ni? Ustaz nak sembang. Okey? Lepas tu apa ni? Yang dah siap Ustaz